Sekarang okey tak? Okey sikit lah. Sekejap saya kuatkan lagi. Okey, selamat petang tuan. So, untuk sesi hari ini, Dan akan buka WhatsApp lah kat semua platform yang ada untuk kita tarik list lah untuk ke team sale. Dan team sale kita lebih kurang 5 orang. Average satu hari 60 ke 70 list lah. Untuk Meta ni saya rasa expert lah Meta ni. Untuk Google Ads pun saya dah Ads punya partner. okey. TikTok ni masih dah rasanya dah berbulan buat tapi dia masih tak jumpa dia punya apa. Mana tuan guna yang API tu Tak ada. Lepas tu saya dah ada 3 kempen yang saya buat. Satu kempen video view untuk awareness. Bukan the instant website. Instant experience. Lepas tu dengan terus direct ke apa. Dia tak nampak benda. Orang cakap TikTok bagus. Tapi kita tak nampak lagi kat mana bagus dia. Dekat TikTok berapa dah spend? Kat ni dalam 4,000. Itulah kita tak berani nak spend lagi lah. Okey. Sebab kita tak tahu cara yang mana nak buat TikTok ni. Saya pun buat TikTok leads tu, isu dia sama lah. Lead tak masuk, conversation ada, data tak sama, data tak tally semua tu kan. Tapi since last year, bila saya buat macam strategi yang saya buat tu, yang tu je data dia almost accurate. Tak accurate sangat tapi almost accurate. Tapi dia, data dia lebih daripada, contohnya, conversation yang masuk, sepatutnya dia tulis 5 contoh lah, 5. Tapi on actual biasanya lebih. 10, 15 sebab datang daripada ini saya dah tulis itu 20, maksudnya 2. Boleh saya share sikit? Boleh. Lagi bagus. Contoh yang ni yang saya lama guna ni lah. Okey. 2,700 ni. Okey. Kalau tengok sini 343 ni kan. Okey. Sebenarnya boleh cakap saya rasa 10, 20 macam tu je. Okey, kalau website memang cuba tengok conversion punya optimization mana? Landing page view ke apa? Klik ke apa? Kat mana? Tengok dekat add group. Okey, ke kanan sikit, buka edit dekat bawah nama campaign tu. Situ. Okey. Automation click button. So click button kepada web. Landing page view ada data tak? Ada letak pixel tak? Copy paste. Billing based on impression. Turun bawah sikit tuan. Okey, cuba tengok dekat ad. Setakat yang saya sendiri test pun kalau kita buat optimization ke website ni memang tak jadi. Klik WhatsApp, Wami ke memang tak jadi. Sebab dia macam lebih kepada di favor kepada dia punya platform. Tak boleh pergi saya tukar benda ni. Sama juga tak boleh kira.